macam tu. Tapi sebenarnya saya mengangkat perempuan dalam cerita tu, perempuan yang terinaya. Siapa yang berani angkat? Walaupun Irma bagi saya watak tu, saya fikir 1000 kali sebelum saya dicemooh. Tapi saya kata, dia kata, Rosyam, kita nak mengangkat banyak budak-budak yang kena tapi tak terkeluar cerita dia. Engkau ada tanggungjawab, Rosyam. Walaupun orang nak maki engkau ke dengan watak ni, tapi engkau ada tanggungjawab. Sebab tu saya buat. Gila ke saya umur 58 tahun nak buat perkara macam tu? Datin Sri dia tak tahu, Datin Sri tak tengok ni. Datin tak tengok saya kan? Dia tengok apa dia cakap, apa yang dia buat. Datin dia tak tengok. Saya buat macam ni, Datin Sri, kekuatan saya hari ni, trademark saya, tengok saya buat macam ni je. Semua menjerit. Belum saya ambil tisu lagi. Nanti balik dia mesti dia tengok kat tonton. Okey, balik come back. Jadi saya pun tulislah kata kau kena baca Fatihah 7